nak cari sendiri. What? Assalamualaikum dan salam sejahtera. MC Walker merupakan produk inovasi yang direka untuk memudahkan pengguna membawa barang, terutamanya di kawasan bertangga. Produk ini juga dilengkapi dengan kerusi lipat bagi memberi keselesaan kepada pengguna. Projek ini dihasilkan bagi mengatasi masalah kesukaran membawa barang berat dalam kehidupan harian. Pasukan kami terdiri daripada Ketua Eksekutif, Eksekutif Kewangan, Operasi dan Pemasaran yang bersama-sama menjayakan projek ini. Seterusnya saya akan bincangkan tentang penyataan isu dan masalah. Slide ini merujukkan isu utama iaitu kesukaran membawa barang berat secara manual. Troli sedia ada juga tidak sesuai digunakan di tangga. Ini boleh menyebabkan keletihan, kecederaan dan ketidakselesaan, terutamanya di bangunan tanpa lift. Jadi projek kami dibangunkan untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, saya akan terangkan tentang objektif produk kami. Objektif yang pertama adalah untuk mereka bentuk sebuah troli yang mempunyai pelbagai fungsi dan sesuai digunakan di kawasan yang bertangga. Selain sebagai troli, MC Walker juga dilengkapi dengan fungsi kerusi yang boleh dilipat dan digunakan bila-bila masa. Ini memberi nilai tambah kepada pengguna kerana boleh berehat selepas membawa barang. Objektif yang kedua adalah untuk membantu mengurangkan beban fizikal pengguna semasa membawa barang dengan reka bentuk yang ergonomik serta adanya fungsi kerusi. Pengguna bukan sahaja dapat mengurangkan tenaga semasa membawa barang, malah boleh berehat jika penat, sekaligus mengurangkan risiko kecederaan. Seterusnya, objektif yang ketiga adalah untuk memudahkan pergerakan barang terutamanya di kawasan yang bertangga. Troli ini direka supaya lebih stabil, mudah dikendali dan sesuai digunakan oleh pelbagai golongan seperti pelajar, pekerja dan juga suri rumah. Akhir sekali, objektif projek ini adalah untuk menilai keberkesanan MC Walker dalam mengurangkan tekanan fizikal semasa penggunaan. Ini penting bagi memastikan produk ini bukan sahaja praktikal tetapi juga selesa dan mesra pengguna. Seterusnya, bagi infografik pelaksanaan projek MC Walker, terdapat beberapa peringkat utama dalam pembangunan produk ini. Pertama, perancangan idea dan lakaran, di mana kami merancang penambahbaikan pada troli sedia ada dengan menambah fungsi kerusi lipat bagi meningkatkan kegunaan produk. Yang kedua, pemilihan bahan yang sesuai seperti rangka troli, roda dan kerusi bagi memastikan produk lebih kukuh, selamat dan tahan lama. Yang ketiga, proses pembuatan dijalankan dengan melakukan welding pada bahagian kerusi bagi memastikan struktur kerusi lebih kuat dan stabil. Kemudian, kami memasang kerusi tersebut pada troli dengan kedudukan yang sesuai. Selain itu, kami juga menambah lapisan leder pada kerusi bagi meningkatkan keselesaan serta memberikan kemasan yang lebih kemas. Akhir sekali, produk melalui fasa ujian dan penilaian untuk memastikan MC Walker berfungsi dengan baik, mudah digunakan serta mampu membantu pengguna membawa barang dengan lebih mudah terutama di kawasan bertangga. Sekarang saya akan terangkan tentang pengiraan kos. Yang pertama, dalam pengiraan kos ini ada 9 item yang terlibat. Yang pertama itu Ecovis spring bracket dengan harga RM4.50 untuk satu unit. Seterusnya ada screw bracket dengan harga RM3 untuk satu unit. Ketiga, ada roda dari Shopee atau wheel Shopee dengan harga RM19.94 untuk satu unit. Yang keempat, ada sponge dari Shopee dengan harga RM4.79. Kelima, ada case Walker dengan harga RM90.33 untuk satu unit. Keenam, ada seat atau kerusi dengan harga RM70.20 untuk satu unit. Ketujuh, ada label charge wheel atau upah pemasangan roda dengan harga RM30 untuk satu unit. Ke-8, ada label charge seat leather dengan harga RM30 untuk satu unit. Dan akhir sekali ada installation charge atau upah pemasangan dengan harga RM35 untuk satu unit. Total keseluruhan ialah RM277.76. Dengan markup 5%, kami letakkan harga RM291
RM291.65. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang strategi peletakan harga. Strategi peletakan harga yang kami gunakan ialah value based pricing, iaitu harga yang kami tawarkan itu sepadan dengan nilai dan manfaat yang dapat diterima oleh pelanggan. Ini kerana produk kami iaitu MC Volker menawarkan pelbagai ciri-ciri serta kemudahan dan manfaat yang dapat dinikmati dan digunakan oleh pelanggan. Antaranya kemudahan membawa barang, kemudahan membawa barang di kawasan bertangga serta kerusi yang boleh dilipat. Oleh itu, harga yang kami tawarkan itu adalah berpatutan dan sepadan dengan nilai dan manfaat yang ditawarkan. Projek kami menyokong Sustainable Development Goals SDG dalam beberapa aspek utama. Pertama, SDG 3, Good Health and Wellbeing. Projek ini membantu mengurangkan beban fizikal dan risiko kecederaan otot melalui penggunaan alat yang lebih ekonomik. 2. SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure. Projek ini menekankan inovasi reka bentuk bagi meningkatkan kecekapan alat mobiliti. Ketiga, SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Projek ini memudahkan mobiliti masyarakat khususnya di kawasan bandar. Keempat, SDG 12, Responsible Consumption and Production. Projek ini menggalakkan penggunaan produk tahan lama serta mengurangkan penggunaan plastik. Akhir sekali, rumusan dan cadangan. MC Volker merupakan produk inovasi yang memudahkan pengguna untuk membawa barang di kawasan bertangga sekaligus meningkatkan keselesaan dan mengurangkan beban fizikal. Bagi penambahbaikan, aspek ketahanan, keselamatan dan reka bentuk yang ergonomik boleh dipertingkatkan untuk meningkatkan kualiti produk.